Pernah nampak beruang yang comel tapi gagah? Ini beruang matahari, paling kecil di kalangan beruang, tapi penuh kejutan. Beruang matahari hidup di hutan Asia Tenggara. Badannya kecil, dada ada tanda, bulat, warna krim, macam matahari terbit, sebab itu nama dia. Saiz, kecil. Sesuai panjat pokok. Lidah panjang, suka hisap madu dan serangga. Cakar kuat untuk memanjat dan buka batang pokok. Beruang ni omnivor, buah, madu, serangga, kadang-kadang haiwan kecil. Malam lebih aktif, jadi selalu sukar nampak. Mereka pemalu, tapi pandai memanjat tinggi untuk cari makanan. Lidah boleh capai tempat yang terselit, perfect untuk hisap madu. Boleh menjerit kuat bila marah atau takut. Bukan berbahaya kalau tak diganggu, tapi manusia selalu jadi masalah. Hilangnya hutan, pemburuan, dan perdagangan haiwan eksotik ancam kelangsungan mereka. Sokong pemeliharaan, kongsi video ini, dan pilih produk yang tak musnahkan habitat hutan. Kalau suka fakta comel Macam ni, jangan lupa like, follow dan kongsi. Nak lagi haiwan pelik? Tulis cadangan dalam komen.